Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه عدد كمال الله وكما يليق بكماله يا رب عبدك المذنب أتاك بالعذر فاعف عنا بجودك وتقبل منا بفضلك وانظر إلينا برحمتك اللهم اغفر لنا ما سلف من الذنب واعصمنا فيما بقي من الأجل فإن الخيرات كلها بيدك وأنت بنا رؤوف رحيم يا مجلي عزائم الأمور يا منتهى همة المهمومين يا من إذا أراد أمرا فإنما يقول له كن فيكون وأحاطت بنا ذنوبنا وأنت المزخور لها يا مزخور لكل شدة كنت أزخرك لهذه الساعة فتب علينا إنك أنت التواب الرحيم أما بعد. Yang saya hormati lagi saya kasihi iaitu Tuan Imam Tuan Bilal JK Masjid Rakyat Tengah, hadirin sekalian, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ni dapat kita berkumpul setelah sekian lama kita berhenti. Kita menunaikan ibadat puasa Ramadan dan juga tarawih itu. Kita tawakuf dulu pengajian kita. Pada malam ni alhamdulillah kita sambung balik dalam kitab Hidayatus Salikin fi suluki maslakil muttaqin, pedoman bagi orang-orang yang berjalan pada perjalanan orang-orang yang takut kepada Tuhan, iaitu Allah Subhanahu wa taala, karangan Syekh Abdul Somad Al-Palimbani. Syekh Abdul Somad ni daripada Palembang, disebut Palimbani. Jadi makam dia itu di Tani, di Hatnyai, tempat dia disemadikan di situ. Ulama-ulama dulu ni dia rata tempat duduk dia tu, bukan satu tempat. Dia akan dicatat dalam sejarah hidup dia tu. Anak murid dia akan menulis di mana tempat yang dia pergi, di mana tempat yang dia belajar itu. Sebab apa penting dalam kita mengetahui siapakah guru dia pada masa tu. Syekh Abdul Somad ini, macam kita tengok pejuang-pejuang kita dulu, macam kita kata para miswara itu, dia sebenarnya daripada kita tengok dia tu daripada Melaka kan, tapi sebenarnya keturunan dia tu di Kedah tu. Banyak adik-beradik dia, kubur-kubur dia tu disimpan di Kedah. Dulu tidak ada lagi negeri-negeri ni. Perak tak ada lagi, Melaka, Selangor, Negeri Sembilan, Perlis, Kedah, apa semua tu dia dalam satu daerah jajahan tu. Pejuang-pejuang kita kata Tok Janggut, Mak Kilau, dan kita kata Datuk Pahaman, semua tu adalah pejuang bagi tempat masing-masing melawan penjajah. Bukan negeri itu, tapi kebetulan dia berada di satu tempat itu, jadi kita pun katakan dia berjuang untuk negeri Kedah.
Ini satu perjuangan dia itu untuk menegak kalimah Allah SWT. Itu dia ulama-ulama ni. Dia kalau kita tengok dia di sejarah dia tu kadang-kadang kita diseleweng. Sejarah yang kita belajar itu kadang-kadang dia tidak tepat apa yang berlaku. Baik, disebut kita sambung balik dalam muka surat 14 di sini, iaitu yang ke-9. Wahai penuntut, berkata pengarang kitab rahimahullahu taala, wa nafa'na ilmuhu wa nafa'u fid darain amin ya rabbal alamin. Wahai penuntut, iaitu orang yang menuntut akhirat, iaitu talibun dia panggil talib. Pelajar itu dia panggil talib. Menuntut. Tuntut apa? Tuntut ilmu. Kalau di sekolah orang panggil talib itu pelajar lah. Talib. Matlub itu siapa? Allah Ta'ala yang menuntut seorang itu supaya belajar. Kamu hendaklah mengetahui bahawa hidayah dan taqwa itu satu sahaja maknanya. Hidayah dan taqwa itu satu sahaja maknanya. Makna yang satu, iaitu kita tengok kepada tujuan asal manusia itu dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu apa? Untuk beribadat kepada Allah Ta'ala. Ayat tu, tujuan asal manusia itu dijadikan. Kalau kita ni bangun tidur tu, kita niat dalam hati kita tu, aku ini dijadikan oleh Allah SWT untuk beribadat. Kita nak tidur pun kita kata demikian juga, aku ini dijadikan oleh Allah SWT untuk beribadat kepada Allah Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Ibnu Abbas mentafsirkan liya'budu itu liya'rifuni, untuk mengenali aku, mengenali Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi orang yang diberi akal, fikiran, diberi tenaga, diberi kesihatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kesempatan masa lapang dan sebagainya, apabila dia tidak menuntut ilmu akhirat ini, ilmu apa? Ilmu mengenal Allah Subhanahu Wa Taala itu, seolah-olah dia rugi dalam hidup dia tu. Rugi. Hidup dia itu hidup sia-sia saja. Sia-sia. Macam kita kata hidupnya hidup seperti binatang lah. Binatang tu dia benda yang boleh makan ya. Makan, dia boleh selesa, makan, sudah. Dia tak ada fikir apa dah. Kalau lembu tu diberi akal fikiran oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka dekat-dekat nak masuk korban ni, tuan korban orang tuan lembu tu banyak dah kena sondai dengan lembu tu. Lembu ni dia pakat sama-sama lembu. Dia kata kita ni salah sekok daripada kita ni mesti akan dikorbankan oleh tuan kita ni. Sebelum kita korban tuan kita korban kita, baik kita sondai tuan kita tu. Tu kalau Tuhan bagi akal kepada lembu tu. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan akal ini hanya kepada manusia dan jin. Binatang tidak. Binatang hanya Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan wahyu kepada mereka. Maknanya arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya suruh dia buat macam ni macam ni. Kepada binatang Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh mereka itu ikut apa yang dikehendaki oleh Allah. Kalau kita tengok sifat penyu tu, penyu sendiri tu, yang dia tu bertelak di mana tu? Bertelak di Rantau Abang, di Terengganu tu. Dia duduk di mana? Dia duduk di lautan tu, Pasifik mana tu, Atlantik mana tu, dalam tu. Tempat dia hidup tu di dalam lautan yang dalam tu. Tapi dia bertelak mana tu? Dia mai ke Terengganu tu. Dia mai bertelak di situ. Dia bukan kata duk jaga telak dia ram semua, dia mai dia bertelak, dia kambuh dalam tu lah, dalam pasir tu. Kalau dia kambuh dalam pasir tu, lepas pada tu dia buat apa? Dia tinggal lah.
Orang kalau pergi korek makan telur dia tu, kalau kita kata dia tinggal-tinggal tu menetah tu anak penyu tu dia pergi mana? Tak ada kata dia pergi rata, pergi Kuala Terengganu apa semua tu, pergi cari kok pekan tu, tak ada. Dia nak cari laut juga. Cari ke laut, dia masuk, dia pergi cari tempat dia di sana pula. Dia kata kalau fikir logik akal tu macam mana? Dia tahu kan tempat tu nak pergi tu. Dia tahu kan? Tu Allah SWT mengilhamkan kepada dia tu. Supaya dia buat macam ni semua itu. Kalau kita, orang lepas kita tengah laut tu, kita tak boleh nak buat apa dah. Hang ngaji tinggi lah semua, hang ngaji PhD, hang ada profesor apa semua tu. Tapi lepas tengah laut tu, dia tak boleh nak pergi mana dah. Dia kalut dah. Tapi binatang ini adalah daripada apa? Allah SWT yang suruh. Dan juga disebut, dia kata setiap binatang itu diberi arahan oleh Allah SWT. Yang binatang ini dia bertasbih kepada Allah SWT. Tasbih, bertahmid, binatang, kita kata tumbuh-tumbuhan, bukit bukau, semua benda itu bertasbih kepada Allah Ta'ala dan mengikut arahan. Dan diberi rezeki oleh Allah SWT setiap sesuatu itu, semua benda diberi rezeki. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dan tidaklah semua benda yang hidup itu, pokok, binatang dan sebagainya, diberi rezeki oleh Allah Ta'ala. Sehingga kan binatang yang ada di dasar lautan itu yang hidup dalam batu. Dia ada satu kisah pada zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman ni dia duduk perhati tengok binatang tu. Dia tahu bahasa binatang tu diberi oleh Allah SWT kelebihan pada dia. Dia boleh tahu bahasa jin ke, bahasa binatang ke, semua bahasa apa-apa tumbuhan ke, semua tu dia tahu. Pada satu hari dia tengok seekor, ramailah semut duk angkut. Duk angkut apa? Duk angkut gandum. Gandum. Dia angkut, dia pitau dalam laut. Tiba-tiba ada ikan yang sambak makanan tu. Sambak makanan tu, dia bawa pergi masuk dalam. Ada lagi semut pula mai bagi tahu pula dalam tu, dalam laut, dan disambak pula oleh ikan tadi, dia masuk dalam laut. Lepas tu Nabi Sulaiman dia tengok, dia kata apa? Dia tanya kepada semut. Dia kata, dia buat apa? Dia kata, aku bawa makanan ini ke dasar laut yang diambil oleh ikan. Dan Nabi Sulaiman pun bermunajat kepada Allah Ta'ala dan bertanya, kenapa kau semut itu membuat demikian? Dia kata. Dan Allah SWT beri wahyu kepada Nabi Sulaiman. Dia kata, di dalam dasar lautan itu ada, di dalam tu ada, di dalam batu, di bawah laut itu ada kehidupan. Kehidupan yang mana? Kehidupan yang dia memerlukan rezeki daripada aku. Allah SWT. Allah SWT tu mewahyukan kepada semut, dan semut bawa makanan itu ke laut, dan ikan tolong bawa lagi masuk ke dalam, bagi makan ke dalam laut. Tu kita kata Allah SWT menjamin setiap orang itu rezeki. Dan Nabi Sulaiman dia tengok benda tu, dia kata pada satu hari dia minta, mohon kepada Allah Ta'ala. Dia kata, ya Allah, ya Tuhanku, dia kata, berikanlah aku kekuatan untuk aku memberi rezeki kepada binatang-binatang dan tumbuhan-tumbuhan dan kesemua yang ada di atas muka bumi ini. Serah kepada akulah Tuhan tugas memberi rezeki tu. Nabi Sulaiman minta dengan Allah Ta'ala supaya apa? Tugas memberi rezeki tu, dia kata, Tuhan stop saat tu, bagi aku yang bagi rezeki pada hari ini. Bagi rezeki. Tak apa, Allah SWT kata, tak apa, aku mengizinkan kepada engkau wahai Sulaiman supaya memberikan rezeki pada hari ini. Nabi Sulaiman pun impun semua makanan apa semua, dia impun dalam satu tempat. Dia pun bagi makanan kepada
binatang yang paling besar sekali. Apa dia? Ikan paus. Dia beri kepada ikan paus. Dia pun panggil lah semua ikan-ikan paus dia nak jamu makan. Jamu ke semua tu dah separuh dah. Makanan yang dihimpun tu separuh dah. Tak kita kata nak luak dah. Tu tak bahagian menambah lagi tu ikan tu. Tambah tu duk makan itu, makan tak kenyang, dia pun bagi habis gitu. Makanan yang dihimpun. Dia pun surrender kepada Allah. Ya Allah Tuhanku, aku surrender dalam bab rezeki ni engkau lah maha mengatur. Semua rezeki yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah satu percaturan, satu. Macam kita tengoklah contoh di Mekah tu, bulan puasa tu. Bulan puasa tu orang yang pi buat haji, buat umrah tu di bulan puasa tu berapa juta orang tu duduk di kota Mekah tu. Kan? Kalau kita tengok cara tu nak bagi makan sekaligus semua orang dalam satu masa tu, bukan senang tu. Kita buat kenduri pun kalau kita kata panggil 1,000 orang kan, 2,000 orang kan jenuh nak jamu orang ni. Tapi Tuhan bagi atok rezeki, orang boleh makan. Buka puasa tu semua kenyang. Yang ada di Masjid Haram pada masa tu, semua berapa juta orang makan serentak. Itu rezeki yang Allah SWT atok kepada kita. Dan Sayyidina Ali dia berkata, orang bertanya kepada dia, wahai Sayyidina Ali, macam mana Allah SWT akan menghisap manusia itu dalam sekaligus? Hisab amalan manusia itu sekaligus. Di mana? Di pada mahsyar itu. Sayyidina Ali jawab, dia kata, macam juga dia kata Allah SWT tidaklah pelik bagi dia untuk menghisap dalam satu masa seperti mana dia memberi rezeki dalam satu masa. Tu. Dia bagi rezeki pun semua boleh makan semua rezeki tu. Ditanggung oleh Allah Subhanahu Wa Taala, rezeki itu dijamin setiap orang tu. Tapi kalau dalam bab mengaji, dalam bab menuntut ilmu, dalam bab beribadat, dalam bab ketaatan, Allah SWT tidak menjanjikan kepada kita. Tak janji. Kalau hang beribadat, amal dengar orang mengajar, amal mengaji, hang dapat. Hang tak amal mengaji, Tuhan tak bagilah itu. Itu kita kata dalam bab mengaji ni kita tak boleh nak bertawakal seperti kita buat dalam bab mencari rezeki. Rezeki kita boleh bertawakal kepada Allah Ta'ala. Aku tawakal lah. Aku rasa kerja ni boleh mendatangkan mudarat. Kerja ni haram. Kerja ni mendatangkan syubhah. Contohnya aku berhenti. Aku tawakal kepada Allah. Cari kerja lain. Boleh. Tapi dalam bab mengaji ni kita kena usaha bersungguh-sungguh. Dalam mengaji baru boleh. Begitu juga dengan beribadat. Itu. Dia kata, kamu hendaklah mengetahui bahawa hidayah dan taqwa itu satu sahaja maknanya. Makna yang satu. Taqwa. Tetapi bagi kedua-dua itu ada permulaan dan kesudahan. Kerana itulah Imam Al-Ghazali. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala berkata di dalam kitabnya Bidayatul Hidayah. Fa in qulta, jika engkau bertanya, fama bidayatul hidayah, apakah permulaan hidayah itu? Hidayah, dia ada dua hidayah yang disebut oleh Syekh Sya'rawi rahimahullahu ta'ala. Dalam tafsir dia, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Hidayah tu dia ada yang pertama, hidayah tu ad-dilalah. Ad-dilalah. Yang kedua hidayah ma'unah. Al-ma'unah bukan kumpulan ma'unah tu. Hidayah ad-dilalah tu hidayah. Contoh kita kata kita nak pergi ke Kuala Lumpur. Kuala Lumpur satu-satu tempat tu, kita tanya kawan kita yang duduk di sana tu. Dia pun bagilah plan dia, ni hampir masuk kot tol ni, keluar kot ni, akan jumpa ni sekian, situlah tempat dia. Itu dipanggil hidayah ad-dilalah. Dilalah kita asal kita
daripada mana? Al-Quran dan hadis. Kesemuanya itu datang daripada Al-Quran dan hadis. Dilalah tu, orang yang mencari, orang yang mencari hidayah. Kalau kita ni berada dalam keadaan kesesatan, dalam keadaan kita meraba-raba, dalam keadaan kita tu serabut, dalam keadaan kita tidak berjumpa hidayah tu, kita mencari. Cari di mana? Cari di supermarket ke, Maidin ke, tak jumpa. Dia kena mai lah, cari di masjid ke, cari tutup guru ke, mengadap, kita mengaji, tanya apa masalah tu. Kalau kita cari Maidin, tu habis duit tu. Lepas tu dia kata apa? Yang kedua, hidayah al-ma'unah. Ma'unah. Hidayah ma'unah. Ma'unah ni, contohnya macam kita nak pergi sekian-sekian tempat tadi. Ada orang yang kita tanya dia, macam mana hidayah tempat tu? Dia kata, mai ikut aku tunjuk. Aku tolong tunjuk, aku tolong reba bagi kat ataupun hang ikut aku. Naik kereta hang ikut aku pergi tempat tu. Itu dia panggil hidayatul ma'unah. Pertolongan. Pertolongan apa? Daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam seorang itu kita kata, dalam seorang itu dia dalam pekerjaan sehari-hari dia dalam keadaan maksiat semua tu, dia tak buat apa pun, Allah Subhanahu Wa Taala tarik dia tu. Tarik dia masuk ke dalam hidayah tu. Tunjuk jalan kepada dia. Dia tak cari pun, tapi tu kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Yahdi man yasha. Allah Subhanahu Wa Taala boleh memberi hidayah kepada sesiapa pun. Itu kalau kita pun kadang-kadang orang tu dia tak pernah mai pun, masjid pun tak pernah mai, surau pun, sembahyang pun tak pernah, Jumaat pun dia tak kisah apa. Dia kira main burung mengai dia. Tang-tang pakai rok pendek, pergi berjalan atau duk pusing cari alok-alok tu nak mengai. Tiba-tiba dia mai satu ketika tu Tuhan campurkan hidayah dalam diri dia tu. Tu yang mai tua lah, umur 60, 70 lah. Tuhan bagi hidayah kepada dia. Dan dia bertaubat. Tuhan mengampunkan dosa dia. Dia mai masjid elok apa semua tu. Itu adalah hidayah daripada Allah Ta'ala. Jangan kita kata pula ke dia, ni dekat-dekat nak mampus baru nak mai masjid. Jangan kata gitu. Tak tahu lagi kita ni tak mampus lagi tu, takut tak mai pula. Mai mula muda lah. Dia dah jumpa benda jahat. Tapi muda-muda mai masjid. Mai masjid, mai masuk tua, dia jumpa mainan ni. Takut lagu tu. Kalau hak jenis jumpa awal tak apa. Jumpa awal benda jahat ni lah kali dia mai jumpa baik. Hak tu kita mau tu. Takut mula-mula jumpa baik, lah jumpa jahat. Dia tak jumpa jalan kembali tu, tu yang kacau. Jangan kita kata ke dia, dia tu dekat-dekat nak mati tu main masjid tu, jangan kata. Ataupun ada tu masalah apa tu, kita tak tahu li pengusudahan dia tu. Sebab dengan satu amalan seorang itu buat, dia boleh ditolong oleh Allah Ta'ala. Contoh kita kata, amalan itu dia memberi makan kepada kucing. Kucing yang sedang lapar. Kalau kita tengok seorang, kisah zaman dulu ni, zaman Bani Israel yang diceritakan oleh Nabi SAW, seorang yang pelacur, yang dia itu beri minum kepada seekor anjing yang kelaparan. Dia pun ambil kasut dia tu, dia cebok ayak, dia bagi kepada anjing tadi, minum sehingga anjing tu kenyang. Satu perbuatan itu sehingga kan dibolehkan dia itu masuk ke dalam syurga. Tu amalan tu kita tak boleh nak sangka. Kalau kita duk buat. Yang pentingnya apa? Kita kena bersangka baik kepada Allah Ta'ala. Yang tu penting. Dan kerana itulah dia kata, fama bidayatul hidayah li ujarriba biha nafsi. Dia bertanya kepada Al-Imam Al-Ghazali, apakah permulaan hidayah itu untuk dicubakan pada diriku, untuk aku cuba. Fa'lam, ketahuilah kamu, Imam Ghazali kata, anna bidayatuha, adalah permulaan hidayah itu ialah apa? Zahiratut taqwa. Zahirnya ataupun dia adalah daripada permulaan hidayah itu ialah taqwa. Zahir dia, kezahiran, benda zahir.
Benda zahir ni kita nak menghukum orang itu berdasarkan kepada zahir lah. Orang nak menghukum kita pun kepada benda yang zahir. Jadi kita kena perlakukan diri kita itu menjauhi benda maksiat itu, benda yang zahir. Zahir. Benda yang biasa. Benda yang kita buang dulu. Buang benda yang boleh apa? Mengganggu jalan kita itu untuk bertemu dengan Allah Ta'ala. Satu syair dia sebut, dia kata syair daripada Ibn Sina. Dia kata hazibin nafsa bil ulum litarqa dia kata. Hendaklah engkau didik diri kamu itu untuk mencapai satu tahap yang tinggi. Waziril kul fahiya lil kulli bait. Dan hendaklah engkau buang segala benda reba-reba yang berada di sekeliling kamu itu, kata fahiya lil kulli bait. Dan setiap reba itu akan menjadi bebanan kepada kita. Beban. Kalau kita nak beribadat, diganggu oleh satu benda, kita buang dulu, tinggal sat. Kalau kita kata nak buat sesuatu benda, dia tak boleh. Manusia ini diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sibuk. Sibuk tu dia beri kepada manusia. Allah dia tak sibuk. Allah dia kata kun fayakun saja. Dia nak buat satu, dia kata kun fayakun. Dia tak ada sifat sibuk. Sibuk tu ada dengan manusia. Jadi kalau kita nak buat satu pekerjaan itu, kita kena fokus. Kalau nak beribadat itu tumpu kepada benda yang kesempurnaan ibadat itu. Apabila maksiat itu, dia boleh menjahanamkan ibadat kita, tinggal maksiat. Itu dia panggil hidayah tu. Waziril kul fayalil kulli bait. Dia kata innaman nafsa kazzujajah. Sungguhnya nafsu itu seperti pelita. Nafsu itu seperti pelita. Wa hikmatullahi zaid. Dia kata hikmat Allah Subhanahu Wa Taala itu seperti minyak. Nafsu kita seperti pelita. Hikmah Allah Ta'ala, iaitu ibadat kita, segala buat kita itu seperti apa? Seperti apa dia panggil minyak. Kalau pelita tu tak ada minyak, maka terpadamlah dia. Begitu juga dengan jiwa seorang itu, apabila tidak diisi dengan ibadat dia, dengan zikir dia, dengan segala ketaatan dia, maka dalam kehidupan dia itu akan menjadi gelap gulita. Gelap gulita. Dia kata faiza asyraqat, apabila dia ada api, ada minyak, ada pelita, ada minyak, maka dia akan bersinarlah cahaya tadi. Wa iza asyraqat fa innaka hayy, apabila dia bersinar itu seolah-olah kamu itu hidup. Wa iza uzlimat fa innaka mayyit, dan apabila terpadamnya lampu tadi, tak ada minyak tadi, dia jadi apa? Sesungguhnya kamu seperti orang yang mati. Orang mati ya. Tak ada diisi dengan benda-benda yang manfaat itu, dengan benda syariat, maka seorang itu seolah-olah dia telah mati. Mati, tak ada nak mati, lagi mati dah. Tu dia panggil. Jadi benda, satu benda ini kita kena ingat. Kena ingat sesuatu bahwa benda itu boleh mendorong kita ke arah yang baik. Kita kadang-kadang kita ditipu oleh kehidupan, kesedapan dunia yang sementara. Ada satu kisah tu berlaku di Afrika. Berlaku di Afrika. Dia pergi ke Afrika, satu perkampungan tu, pergi ke Afrika. Lepas tu tiba-tiba dia ternampak seekor singa. Singa tu duduk likan dia. Likan. Larilah jumpa singa. Kawan tak pernah jumpa singa. Kita sebut singa pun takut. Kalau kita kata depa orang yang duk langgak remau tu tepi jalan tu, di highway tu. Si remau tu mati dah pun tak berani nak keluar pergi dalam kereta, duduk dalam kereta lagi. Tu terang mati dah tu. Tambah hak duk hidup ni, dia pun nampak singa tu, dia lari lah. Lari.
Tiba-tiba dia jumpa satu telaga. Telaga tu dia pun ambil tali yang dibawa dia bawa bekal tali tu, dia ikat di pokok tu. Lepas tu dia tarik, terjun dalam telaga tadi. Telaga. Terjun dalam telaga. Tiba-tiba nak sampai ke bawah tu, dasar telaga tu ada pula ular. Sawa besar, anaconda. Duk nak makan dia. Duk nak makan dia tu. Apa dia jadi mana? Jadi duk tengah-tengah. Duk tengah-tengah, taklah nak boleh nak turun pun ada ular. Nak naik pun tak boleh. Ada apa? Ada singa. Singa duk nak makan dia. Dalam tengah-tengah tu duk pegang, duk pegayuk situ. Tiba-tiba mai 2 ekor tikui. Satu tikui itu warna putih, satu tikui lagi warna hitam. Duk buat apa? Duk gerik tali dia tu. Sudah dia kata. Duk gerik tali dia. Dalam-dalam duk bergantung tu, dia nampak dalam telaga tu ada sarang lebah. Lebah yang ditinggalkan oleh tak ada lebah lah, ada sarang dia saja, madu ada dalam tu. Dia pun minumlah madu tu. Minum-minum. Lepas tu dia pun berasa lega habis, tinggal lupa habis. Tikui pun lupa, singa pun lupa, dengan ular yang di bawah pun lupa. Sebab apa? Makan madu tadi, minum madu tadi. Lepas tu dosa dia tersedak. Rupa-rupanya dia mimpi. Mimpi rupanya. Dia termimpi. Kita biasa aku tu. Biasalah kadang-kadang tu mimpi. Mimpi ni dia pelik-pelik lah. Tapi dia pun dia apa? Dia bertekad dia nak cerita mimpi dia ni kepada guru dia. Guru dia orang alim lah, untuk dia ceritakan kisah dia ni yang mimpi dia tu. Dia pun pilah jumpa guru dia. Dia jumpa guru dia, dia tanya, apakah firasat tuan guru, dia kata, berkaitan dengan mimpi dia. Guru tu kata, wallahu a'lam. Hanya Allah yang tahu apakah yang akan terjadi kepada engkau dengan mimpi tadi. Tapi aku ni ada benda yang aku boleh tahu, aku boleh bagi tahu berdasarkan mimpi hang. Tu dia tanya, apa dia? Apa dia tuan guru Syekh? Dia kata, sebenarnya singa yang duk kejak hang tu ialah malaikat maut. Dia kata. Aduk ligan dia tu, singa tu adalah malaikat maut. Malaikat maut tu dia duk selalu ligan. Manusia tu dia duk ligan. Kita ni malaikat maut duk ligan. Tunggu masa Tuhan kata hang ambil kak terus. Dia ambil terus. Lepas tu dia kata apa? Telaga tu